Ramai orang tunggu harga emas naik baru nak jual. Sebenarnya, harga naik bukan syarat untuk kita jual emas. Emas boleh dijual bila-bila masa. Esok pun boleh. Lusa pun boleh. Yang penting ada sebab. Jual emas bukan sebab panik. Bukan sebab ikut orang. Bukan sebab tengok graf naik sikit nak jual. Jual sebab ada keperluan. Nak pergi haji? Jual. Nak beli rumah? Jual. Nak selesaikan hutang kereta? Jual. Tiba-tiba hilang kerja? Jual. Itulah fungsi emas sebagai backup plan dalam hidup kita. Sebab tu, sebelum mula simpan emas, kena jelas niat kita. Simpan emas sebab apa? Jangan simpan emas sebab kawan simpan. Jangan simpan emas sebab dealer lalu lalang setiap hari. Jangan simpan sebab takut tertinggal trend. Tiap orang ada impian berbeza dengan simpanan emas ni. Ada yang simpan emas sebab nak pergi haji. Ada yang simpan emas sebab nak jadikan dana persaraan. Ada yang simpan emas sebab nak bebas hutang. Dan ada juga yang nak capai impian hidup yang fun-fun. Nak pergi tengok dunia? Boleh. Pergi jual. Nak melancong ke Korea? Kenapa tak? Katakanlah kos pergi Korea RM5,000. Saya tak pernah pergilah Korea kan. Contohlah, hari ni RM5,000 lebih kurang 11 gram emas. Jadi target kumpul 11 gram emas. Bila cukup 11 gram emas, jual. Pergilah bercuti. Tak salah langsung. Emas ni bukan hanya untuk perkara serius je. Emas juga boleh jadi tiket untuk capai impian anda. Yang penting ada target. Dalam masa yang sama, simpan sikit untuk dana haji. Dan simpan sikit untuk hari tua anda. Simpan juga sikit untuk kurangkan hutang anda setiap tahun. Bila hutang makin berkurang, duit lebihan semakin banyak. Bila duit lebihan makin banyak, lagi mudah nak capai impian. Harga emas naik ni memang bagus. Tapi tujuan kita simpan emas lebih penting daripada harga itu sendiri. Simpan dengan niat, simpan dengan target. Jual dengan sebab. Barulah emas tu bekerja untuk hidup kita. Bukan kita yang jadi hamba pada harga. Jelas ke tak? Follow saya untuk lebih info dan tips simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.